Assalamualaikum Abang KSM dan semua pendengar Kisah Seram Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amar. Saya asal orang Johor Bahru bang. Dan saya bang jenis memang suka hiking tau. Kawan baik saya pun sama. Dan kalau ada cuti hujung minggu, memang kita orang akan duk carilah bukit ke gunung ke yang boleh kami daki. Kawan baik saya ni, saya panggil dia Faris bang Okey, untuk pengetahuan abang, Faris ni orangnya memang baik tau. Jenis yang jaga solat, rajin mengaji. Mak ayah dia pun saya kenal. Memang boleh kata kan, dia ni memang asal dari keluarga yang elok-elok lah. Dan satu lagi berkenaan dengan Faris ni, muka dia bang, muka dia memang manis sangat. Kulit cerah, wajah lembut. Kalau perempuan tengok dia, memang boleh terpikat punya lah. So, nak dijadikan cerita lah Satu hujung minggu, kami berdua plan nak naik ke Gunung Ledang tau. Dan kali ni, kami tak pun nak naik sampai puncak. Cuma orang kata apa? Saja nak mandi-mandi, nak segar-segarkan badan dekat kawasan kolam yang orang selalu cerita. Dekat bahagian atas tu kan, ada satu kawasan kolam tau. Okey. Masa tu kita orang bertolak awal pagi lah. Perjalanan tu ambil masa dalam 2-3 jam jugalah. Sampai dekat kawasan Gunung Ledang, macam biasalah, kami pun parking kereta, bayar tiket apa semua. Kami pun mula jalan ikut trek naik ke atas. Trek dia tu tak adalah mencanak sangat macam naik ke puncak. Tapi okey lah kan, cukup lah buat kita ni berpeluh. Belah kanan ni, korang bayangkan kita orang naik tu, belah kanan ni nampaklah pokok-pokok besar kan. Dan belah kiri pula nampaklah air terjun. Sampai dekat kawasan atas tu, dekat atas tu pada yang tak tahulah, ada satu kawasan kolam yang boleh kata agak besar jugalah. Dan air dekat situ memang dalam. Air dia jernih, sejuk. Cantik, memang cantik bang tempat tu. So saya dengan Faris ni, apa lagi kan, memang dah niat ni macam tu. Terus letak beg, rebam, tukar baju, terus terjun lah. Terus segar bang. Terus segar rasa masa tu. Air dia sejuk tapi sedap bang kan? Siapa yang biasa mandi air terjun tahulah kan. So masa ni kita pun mulalah berenang, kecepus. Segala skill berenang keluar. Gaya lentang, gaya rama-rama, gaya kuat anjing. Apa aja yang saya tahu, semua saya keluarkan. Tapi masa kami tengah mandi tu,